Kak. Apa? Akak ni yang pampers tu Akak pampers tu. Ramai no kata. Kau nak nampak ke aku ni cantik? Aku ni kerja dekat sini tau. Dah halang-halang kau menegur aku ni. Main kau ikut aku sini. Aku ada kejutan untuk kau. Aku kerja Akak pampers kan? Jangan bukan. tipu, jangan Mana tipu. ada aku minta-minta? Buktikan akak kerja sini. Buktikan? Main sini. Orang kata orang kerja kat sini. Akak pampers. Akak pampers. Apa? Akak pampers je kerja kat sini. Ya, kau buat apa dekat desa Cebelang Ulu Tiram ni? Buat apa kat sini? Sibuk je aku kerja kat sini, kau datang. Tengok perabot. Aku bukan akak pampers. Sini aku kerja kat sini. Korang kalau nak beli set rumah, full house yang rumah 3 bilik siap ada ruang tamu Sini mak nak tunjuk kau. Kau ambil lah yang RM3,990. Mak bagi kau full set. Untuk bilik pertama kau akan dapat katil macam gini, lawa Lepas tu kau akan mendapat almari. Almari dia besar. Almari dia macam ni kau akan dapat. Lepas tu kau akan dapat dressing table siap stove. Kau boleh pilih lah warna nak warna apa. Untuk bilik kedua pula kau dapat katil macam ni tapi kecil sikit. Almari dia kau akan dapat macam ini. Kau dapat katil dengan almari untuk set bilik nombor 2. Bilik nombor 3 pula kau dapat almari kecil lagi sikit dengan katil kecil. Inilah almari yang kecil sikit. Lepas tu kau akan dapat meja makan. Kau nak meja makan kursi panjang berjongkor macam ni ke? Kau nak meja makan kursi 6 macam ni. Tak ada masalah. Pilih lah. Warna pun boleh pilih. Ini untuk yang 3 bilik. Lepas tu siap dapat sofa. Siap dapat sofa ni dengan stool dia lagi. Ada 3 warna kau boleh pilih. Lagi satu kau dapat apa? Nampak tak tu? Rak TV. Siap dapat rak TV. Lepas tu dapat coffee table. Yang mana satu coffee table dapat sini? Coffee table kau akan dapat. Pilih lah. Ataupun dia bagi secara random. Ni kita bagi secara percuma. Aku dah kata dah kita orang jual perabot paling murah dalam Malaysia. Mak dah kata mak paling murah. Mak dah ambil tahta tu. Jangan mengetah-getah nak ambil. Ni mak punya tahta. Paling murah dalam Malaysia Kita tengok rumah yang 2 bilik pula dengan ruang tamu dapat apa? Jom. Untuk rumah 2 bilik pula kau akan dapat bilik pertama katil yang macam cantik ni. Tengok sini. Nanti orang tak tahu katil aku cantik. Tunjuk sini. Cantik kan? Okey, lepas tu kau akan dapat ni. Meja wardrobe makeup ni pandai lah kau. Lepas tu dapat almari. Dapat almari. Lepas tu dapat sofa, dapat meja makan, dapat semua. Yang RM3,000, RM3,990 tu tapi dia kurang sikit je, tak banyak, sikit je. Tapi adalah nampak perbezaan dia. Kan beza harga, bezalah dapat dia. Untuk bilik nombor 2 dapat katil yang macam ni. Rendah sikit je, tak banyak tapi sikit je. So memang cukup lengkap kalau kau ambil combo 3990 atau 2990. Ikutlah rumah korang. Siapa yang baru berkahwin yang tak nak meminta-minta, kau beli je combo ni. Mesti mak bapak kau bangga dengan kejayaan kau. Dapat fullkan satu rumah dengan perabot. Kita nak anak-anak kita bahagia manja. Kita tak nak meminta-minta. Kak, kalau saya nak pilih boleh tak kak? Saya nak pilih lah. Saya tak nak lah yang macam tu. Boleh lah. Bagilah saya kak. Saya nak pilih kak. Kau yang percuma tu nak meminta-minta, nak memilih-milih pula. Tak ada pilih-pilih. Orang dah bagi tu bersyukur. Random, orang kata random. Orang dah bagi tu bersyukur Jangan nak memilih-milih. Kata random, kata nak bagi. Bagilah kita orang pilih. Apa benda ni? Astagfirullahalazim. Orang kata tak ada. Nak ambil, tak ada sudah. Aku bagi orang lain. Mengentan-gentan. Jangan nak mengentan